Walaupun rasio hutang kerajaan Malaysia menghampiri 65% berbanding saiz ekonomi dan sudah hampir mencecah had statutory hutang yang dibenarkan, tetapi Malaysia tidak mengalami kekurangan mata wang asing. Malaysia tidak menghadapi krisis imbangan pembayaran. Dan yang paling penting, Malaysia tidak perlu buat pinjaman mata wang asing dari luar untuk bayar kembali hutang kerajaan. Kesimpulannya, Malaysia tidak perlukan bantuan dari IMF dalam apa bentuk sekalipun. Jadi persoalannya, kenapa Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani melaksanakan dasar-dasar ekonomi bersifat austerity atau ikat perut yang sangat mirip dengan polisi ekonomi yang IMF cadangkan kepada negara yang menghadapi krisis imbangan pembayaran? Dan lebih penting lagi, kenapa rakyat Malaysia perlu tanggung kesan daripada dasar yang menjerut ekonomi domestik melalui kenaikan cukai, pengurangan subsidi dan pemotongan bajet kerajaan, walhal negara kita tiada risiko krisis imbangan pembayaran? Persoalan ini penting kerana majoriti rakyat Malaysia bergantung kepada ekonomi domestik untuk pekerjaan dan pendapatan mereka. Walaupun sektor ekspor penting kepada ekonomi negara, tetapi majoriti rakyat Malaysia sebenarnya bekerja dalam sektor ekonomi domestik. Aktiviti dalam sektor domestik seperti pendidikan, peruncitan, restoran, penjagaan kesihatan dan perumahan menyediakan jauh lebih banyak peluang pekerjaan berbanding sektor ekspor. Kenyataan ini bukan untuk menolak kepentingan ekspor, tetapi kita perlu melihat konteks ekonomi secara menyeluruh. Apabila ekonomi domestik menjadi lemah, kesannya bukan sahaja kepada peniaga dan syarikat, malah kepada peluang pekerjaan, pendapatan isi rumah dan kos sara hidup majoriti rakyat biasa akan terjejas. Itulah yang akan saya bincangkan dalam video ini. Bagaimana ekonomi domestik negara kita dijerut oleh polisi kerajaan Madani yang copy-paste template IMF melalui program Medium Term Revenue Strategy. Dalam video pertama, saya telah terangkan beberapa persamaan antara dasar ekonomi kerajaan Madani dengan polisi yang sering dipromosikan oleh IMF. Dalam video kedua pula, saya telah terangkan bahawa polisi-polisi tersebut sebenarnya dirangka IMF bagi negara yang menghadapi krisis imbangan pembayaran, iaitu balance of payment crisis. Hari ini saya ingin bawa perbincangan lebih jauh. Kita akan lihat bagaimana Anwar Ibrahim sebenarnya telah tersalah diagnos dan memberi ubat yang salah kepada ekonomi Malaysia. Juga bagaimana dasar ekonomi kerajaan Madani sedang menjerut ekonomi domestik negara kita. Untuk tidak tersalah diagnos, mari kita lihat fakta untuk memahami kedudukan ekonomi negara ketika ini. Walaupun rasio kerajaan hampir mencecah had statutory hutang, iaitu 65% berbanding saiz ekonomi kita, tetapi lebih 98% hutang kerajaan persekutuan adalah dalam mata wang ringgit. Ini bermakna kerajaan Malaysia sama sekali tidak perlukan mata wang asing ataupun tidak bergantung kepada dana asing untuk membayar kembali hutang negara. Keadaan ini berbeza dengan apa yang pernah berlaku di Sri Lanka dan Argentina sehingga memaksa mereka pinjam daripada IMF. Selain itu, Malaysia telah mencatatkan lebihan dalam akaun semasa selama hampir 3 dekad sejak tahun 1998. Nilai ekspor negara kita secara konsisten melebihi nilai import. Apabila sesebuah negara mengeksport lebih banyak daripada yang diimport, negara itu tidak menghadapi masalah kekurangan mata wang asing dan jauh daripada risiko krisis imbangan pembayaran. Sudah berdekad, Malaysia berada dalam kedudukan ekonomi yang selamat ini. Kedudukan ekonomi negara kita sangat berbeza dengan negara-negara yang biasanya mendapatkan bantuan daripada IMF. Negara seperti Sri Lanka, Argentina, Pakistan mengalami defisit akaun semasa yang kronik. Import negara mereka sering melebihi ekspor dalam tempoh yang lama. Akibatnya mereka terpaksa bergantung kepada dana asing dan pinjaman daripada luar negara untuk membiayai jurang perdagangan tadi. Apabila pembiayaan luar negara terhenti, negara-negara ini menghadapi krisis imbangan pembayaran. Kemudian mereka terpaksa minta bantuan kewangan daripada IMF dengan membuat pinjaman jangka pendek daripada tabung kewangan itu. Sebagai syarat kepada pinjaman yang diberikan, IMF akan memaksakan negara-negara itu melaksanakan dasar ekonomi ikat perut, seperti memperluaskan asas cukai, mengurangkan defisit fiskal, mengawal perbelanjaan kerajaan dengan cara memotong bajet, mengurangkan subsidi, melaksanakan perswastaan dan penjualan aset negara kepada pihak asing. IMF memaksakan polisi ikat perut kerana IMF percaya langkah austerity akan menjerut ekonomi domestik sehingga jumlah perbelanjaan dalam negara jatuh. Apabila permintaan domestik berkurangan, import juga akan berkurangan. Lalu masalah imbangan pembayaran dapat dipulihkan. Itu apa yang IMF percaya. Polisi ekonomi bersifat austerity yang dipaksakan IMF ini dikenali sebagai Structural Adjustment Program.
Sekarang inilah yang perlu kita persoalkan. Jika kita masuk ke dalam website Medium Term Revenue Strategy, MTRS, kita akan dapati bahawa Malaysia menyertai program ini bersama-sama 25 negara lain. Kesemua 25 negara tersebut pernah menghadapi krisis imbangan pembayaran. Kesemua mereka pernah memohon bantuan kewangan daripada IMF. Malaysia adalah satu-satunya negara dalam senarai itu yang tidak pernah menghadapi krisis imbangan pembayaran dan tidak pernah membuat pinjaman daripada IMF. Namun, kerajaan Madani secara sukarela melaksanakan MTRS. Di sinilah persoalan serius timbul. IMF sendiri merupakan lead partner, iaitu konsultan utama dalam program Medium Term Revenue Strategy yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan Madani. Jargon yang Anwar Ibrahim selalu gunakan untuk menjayakan MTRS seperti reformasi fiskal, konsolidasi fiskal, reformasi struktural adalah jargon yang sama yang digunakan oleh IMF dalam polisi ekonomi ikat perut yang IMF paksakan kepada negara-negara yang meminjam daripada mereka. Dalam hal ini, kita boleh gunakan analogi doktor untuk menggambarkan kesalahan Anwar Ibrahim dalam melaksanakan polisi kepada negara kita. Bayangkan seorang doktor. Doktor yang baik bukan sekadar tahu jenis ubat. Doktor yang baik perlu membuat diagnosis yang betul terlebih dahulu. Ubat tekanan darah tinggi memang berkesan untuk pesakit yang ada darah tinggi. Tapi jika doktor memberikan ubat yang sama kepada pesakit yang tidak ada tekanan darah tinggi, ubat itu bukan sahaja tidak membantu, malah ia boleh mendatangkan mudarat. Begitu jugalah dalam pelaksanaan polisi ekonomi. Polisi yang IMF paksakan kepada Sri Lanka dan Argentina tidak relevan dengan realiti ekonomi negara kita kerana Malaysia tidak berhadapan dengan krisis imbangan pembayaran. Persoalannya di sini bukan sama ada IMF bijak atau tidak. Persoalannya ialah, adakah cadangan IMF yang Anwar terima pakai melalui program MTRS ini sesuai dengan keadaan sebenar ekonomi Malaysia? Kononnya, dengan melaksanakan Medium Term Revenue Strategy ini, kerajaan Madani akan dapat meningkatkan hasil cukai, mengurangkan keterisan subsidi, mengecilkan defisit dan menurunkan hutang negara, yang akhirnya akan membuka lebih banyak ruang fiskal. Itu yang mereka jangkakan. Tetapi apabila kerajaan Madani terlalu fokus kepada konsolidasi fiskal dengan cara memperluaskan cukai dan cuba mengurangkan defisit ketika ekonomi domestik sedang melemah, ketika ekonomi global pula dalam keadaan tidak menentu, maka polisi-polisi ini akan tambah menghimpit ekonomi rakyat. Mari kita lihat polisi ekonomi yang dibuat kerajaan Madani yang sedang menjerut ekonomi domestik negara kita ketika ini. Pertama, perluasan dan peningkatan kadar cukai. Apabila asas cukai diperluas, kadar cukai dinaikkan seperti perluasan dan kenaikan kadar SST yang dibuat kerajaan Madani, maka sebahagian pendapatan rakyat dan perniagaan disalurkan kepada kerajaan. Dalam keadaan ekonomi yang lemah dan tidak menentu, peningkatan beban cukai boleh mengurangkan perbelanjaan pengguna dan menjejaskan pelaburan sektor swasta. Yang kedua adalah pengurangan subsidi. Kerajaan Madani berhujah bahawa subsidi perlu disasarkan dengan lebih tepat. Namun, realitinya pengurangan subsidi meningkatkan kos hidup dan kos operasi perniagaan. Sebenarnya, objektif utama pensasaran subsidi bukanlah untuk memastikan mereka yang layak dapat bantuan wajib akan mendapatkan bantuan. Sebaliknya adalah untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Pensasaran subsidi hanyalah retorik untuk kerajaan memotong perbelanjaan ke atas rakyat. Ketiga, pengawalan perbelanjaan dan pemotongan bajet kerajaan. Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa belanjawan 2027 akan lebih tertumpu kepada langkah penjimatan dan pengukuhan fiskal. Bagi mencapai objektif ini, Anwar Ibrahim telah pun umumkan pemotongan bajet bernilai lebih 5 bilion ringgit bagi sektor kesihatan dan pendidikan pada tahun ini juga. Ironinya, Anwar kata Malaysia mengutip jumlah cukai tertinggi ketika ini. Anwar laksanakan penyasaran subsidi dan langkah penyimatan telah pun dibuat. Tapi Anwar tetap potong berbilion ringgit bajet dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Okey, apabila kerajaan Madani terlalu fokus untuk mengurangkan defisit, maka perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan sosial akan terbantut. Tekanan ini berlaku tepat ketika ekonomi domestik paling memerlukan sokongan daripada kerajaan. Ketiga-tiga polisi ikat perut dilaksanakan kerajaan Madani secara serentak. Cukai yang lebih tinggi dan diperluas, subsidi yang lebih rendah,
dan perbelanjaan kerajaan yang lebih diperketat. Ketiga-tiga tekanan ini sedang menjejaskan permintaan domestik sewaktu ketidaktentuan ekonomi global sedang berlaku. Saya nak tegaskan di sini, saya tidak mengatakan bahawa semua reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Kerajaan Madani adalah salah. Apa yang saya nak persoalkan ialah kesesuaian dasar dan polisi ekonomi yang dilaksanakan Kerajaan Madani ketika ini dengan keadaan sebenar ekonomi Malaysia. Khususnya apabila polisi ekonomi yang bersifat ikat perut, austerity measure, dilaksanakan dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global dan ekonomi domestik sedang tertekan. Maka persoalan yang perlu Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani jawab ialah, adakah dasar ekonomi yang sedang dilaksanakan hari ini benar-benar sesuai dengan realiti ekonomi Malaysia? Atau adakah kita sedang menggunakan penyelesaian yang direka oleh IMF untuk masalah yang sebenarnya kita tidak hadapi pun? Dalam video seterusnya, saya akan terangkan kenapa pertumbuhan ekonomi domestik bukan sahaja tunjang kepada kekuatan dan ketahanan ekonomi negara, malah pertumbuhan tingkat produktiviti negara dan pembinaan kapasiti industri pada masa depan juga sangat bergantung kepada perkembangan ekonomi domestik yang aktif dan sihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.